warahmatullahi wabarakatuh. Nyapu dia. Garam. Garam, inilah racikan masakan khas Aceh ya. Konten. Udah dia tuh. Di rumah konten itu. Kari, yang tu lagi. Yan, masakan khas Aceh. Itu apa? Ini awas ya. Awas jangan dekat-dekat ya. Nah, diracik sampai merata ya. Ini awas ya. Untuk selanjutnya Cabai kering ya. cabai kering. Ini namanya cabai kering ya. Merah. Terpuna lah yang teori. Punya ada juga. Bele. Punya kata aku dia dah bulu. Malagi bawang dia ada yang tu. Bawang mana tu? Aja bulu. Lebih kecil ni. Kari. Tak yang kau jual ni lagi. Yang balik. Balik. Kau kayu. Kau cari kali. Itu apa namanya? Udil har ya? Kelapa konsei. Oh, kelapa konsei bukan udil har. Saya pikir udil har. Dia lau tu tempat tu lah. Kau juga habis. Nanti ini campur. Tengah mana? Ngapa dik ni tau? Kau balik. Dia jangan meritik ya. Kalau meritik, Meseprak saja ya. Jangan meritik, meseprak saja. ambil dia ni. Konteng rata-rata kau kan. Penting Itu apa tuh Pak? Bumbu apa itu namanya tuh? Ini cabai giling. Oh, cabai giling. Saya pikir Cabai campur-campur. saya pikir mau motor giling. Bu ini agak aneh. Wow, rupanya ada 2 tempat. Budi sama boleh ada. Kan sekalian dibuat, sekalian di Tiga yang jadi cuti berkenang menua apa? Memang otak-otak tu. Kaget. Habis tu. jadi hal lebih dekat lagi ya. Ini putih mau putih. Bawang putih gitu ya. Sama. Ini bawang putih ya. Bati je. Lapa giling. Kelapa giling. Bukan utepis. Itu namanya utepis ya. Balik. Ya. Nah, itu utepis ya. Alat narayu ya. Ini kelapa tepis ya. Bau-bauan je. Lagi laki-laki je bang tu. Itu namanya bawang merah rajangan ya. Bombay. Itu bukan utepis ya. Punya. Ada di kampung di tu.
Ready, easy. Untuk selanjutnya pengisian air ya. Air kenyang. Air kenyam. Kenyam air. Ikan sah. Ini air kenyang ya. Nah, ini bapak inilah yang selalu tukang aduk. Aduk bumbu maksudnya. Sudah kasih air kenyang. Ini bapak ini tukang isi air. Ya. Muy bagus. Kita kemudian mulai. Ya. Oke. Kemak belakang. Kemang pergi ke? Sampai. Dua je. Dia, dah lagi dia. Bagi mau cari. Dia kena nyoba. Ini sudah siap diaduk yang satu tempat ya. Nah, Dah. yang kedua. Dah lagi macam ni dah. Dah boleh. Dah. Cuti berapa kan? Dah. Aja katanya kena. Itu apa namanya tuh Pak? Bawang ya. Ya. Bawa ya Aceh je bawa Aceh sini kilo ya. Dia banyak. Kan nyobuh je. Sudah kasih kelapa tepis. Sudah. Dia lagi tu apa dia? Kita juga kena untuk. Semua sudah ada. Sikit je mati tu. Ayo. Bantu dia kalau ada. Sabar ya, sabar. Ayo. Sikitnya mati tu. Kau baca Tukang jago-jago masak semua ya. Apabila ada cara masakan khas Aceh, tetap bapak-bapak ini yang diundang untuk acara masakan. Kau jangan tu nampak. Kena. Tang gaji dapat jauhnya Pak Jon. Tak ini dah bos. Ya. Bekaknya apa ni? Cekek. Yo kait dah. Ini minyak sudah habis ya. Nak tanam habis. Kena di dia macam. Ada nguan pancing ni ya. Sudah habis. Mak tanya ni. Boleh mendur ya. Apa macam mana? Itu air kenyar. Duk wajak semua je. Yang mata ni. Keluar dua punggung. Dia mata. Dua tapi ini keluar dua punggung tapi panjang leh. Yang mata ni. Tidak boleh deh. Mula je boleh. Tahu ke dia? Oh, you boleh ha. Ini dia dulu ha. Kalau ni. Untuk acara Lempang ya. Iya cik. racikan masakan bumbu Aceh selesai sudah. Oh yang kau dah. Enggak. Kau dah. Boleh juga. Yang kedai tak kerja. Bambu aja. Kena. Kena pun kena. Ilah tu jangan itu. Ya. Banyak tu jangan. Ya kau banjir kaya tu. Nah, mangga kuah ya leh. Nya mangga jadi kuah ya leh. Ya nak kai, nak apa ia kaya kau banjir yang tu. Dia ambil buah ni mah. Ya, ni yang biasa. Dia tahu kena. Dia rata. Tahu kena. Sekian dulu. Assalamualaikum.